Adakah berusaha untuk menghapuskan kemiskinan itu bererti seseorang itu tidak redha dengan ketetapan Allah dalam rezeki? Ini adalah satu hal yang mungkin kita kena faham elok tentang mazhab-mazhab pemikiran berhubung dengan kemiskinan. Yang pertama, Nabi SAW doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Saya nak sebut ni, bagus soalan ni saya nak sebut. Semalam saya pergi satu kedai cerita. Dan cerita ni merata lah, kita pun tahu dalam masyarakat kita ni. Ada rakaman ni yang mana kuat ni, saya marah pula. Susah orang nak dapat budak-budak Melayu kita ni kerja. Kerja kedai mereka tak mahu. Dan kalau kerja dia culas. Dia tak boleh nak kerja. Jadi terpaksalah banyak kerja-kerja ni dapat di tangan orang lain. Bangsa-bangsa lain yang memang kaki kerja ni. Orang tempatan ni dia tak mau kerja. Kemudian dia rasa dia tak ada kerja. Jadi dia terpaksa diberi bantuan zakat lah, bantuan apalah. Saya tidaklah bersama dengan pandangan kapitalism yang pada peringkat awal lagi syadid. Dia kata kemiskinan ini puncanya kepada puak tu yang naik miskin ni dah. Oh, teruklah. Kemiskinan berpunca sepenuhnya daripada kemalasan dan kegagalan merancang kekayaan. Jadi orang miskin ni tak dipandang dalam kapitalisme. Manusia hendaklah sentiasa berusaha mendapatkan peluang kekayaan. Kemudian mereka pun dah mula mazhab mereka berkembang daripada Adam Smith kepada lunak. Okey, tak apa. Mari sosialisme. Dia pula nak wujudkan pertarungan antara yang miskin dan yang kaya. Orang kaya seolah-olah jadi musuh masyarakat. Membolot kekayaan. Jadi manusia tak boleh kaya. Dia kerja saja. Harta kena jadi milik negara. Manusia kena sama. Banyak mana anak dia ada, banyak itulah dia ambil hasil. Tak boleh memiliki. Masa sosialisme awal datang dalam masyarakat, ramai orang terpengaruh. Di Mesir, ada orang tulis Ishtirakiyatul Islam. Sosialis Islam. Tapi Islam tidak begitu. Islam agama Allah dan Allah menciptakan manusia. Allah tahu manusia memang suka memiliki, dia ingin memiliki. Dia ada sistem zakat. Yang kaya beri kepada yang miskin. Tuan-tuan, semua agama atas dunia ni memang mungkin ada dalam teks agama mereka tu ajaran tolong orang susah. Tetapi tidak ada satu agama yang memang sistematik memperuntukkan berapa portion daripada kekayaan harta kita kena bagi kepada orang miskin. Tak ada. Only Islam. Mungkin kalau dia kata, oh dalam agama kami pun suruh-suruh orang miskin. Mungkin ada. Tapi kalau awak banyak ni, berapa persen awak kena bagi? Kalau tu hasil daripada bumi, berapa banyak? Kalau ambil daripada galian, berapa banyak? Kalau berniaga, berapa banyak? Macam mana cara? Haulnya macam mana? Nisabnya macam mana? Hanya Islam. Hanya Islam. Tak ada lah agama lain. Tak payah pergi carilah. Minggu lepas, sebelum saya Kampung Sunnah ni, ada saya cakap pasal India dengan Pakistan. Melompatlah bok-bok tu. Saya ingat saya nak suruh dia pergi balik Mumbai. Tidak ada. Hanya Islam yang ada. Bukan masalah perkauman apa. Ini soal akademik. Ada, you show your case. Tak ada. Tapi dalam masa yang sama, Islam
Dia tahu ada orang miskin. Tapi dia tak suruh kita jadi miskin. Dia suruh kita zuhud. Zuhud jangan ambil yang haram. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Afaf ni maksud tak ambil yang bukan hak. Tak ambil yang haram. Tapi wal ghina, ada kekayaan pada diri. Nabi minta doa jauh. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Aku minta jauh daripada kufur dan fakir. Agama. Dia tak mau itu. Tapi kalau dah miskin juga, dia tak suruh kita duduk di dalam kemiskinan. Dia suruh kita kerja. Dia tak bagi kita pi kutip kayu lebih baik daripada meminta-minta. Habis di mana datangnya qanaah? Qanaah itu bukan berarti aku miskin, tak apalah. Lepas pada tu kita pi minta kat orang. Bukan. Qanaah ni kita terima setelah kita berusaha. Kadar yang Allah bagi kat kita, kita terima. Banyak tu kita dah buat. The best that I can do. Tapi banyak ni saya dapat. It's okay. Itu qanaah. Kawan kita pergi ke laut bersama dengan kita. Nak bagi contoh ekstrim untuk faham. Dia guna pukat sama dengan kita. Boat sama dengan kita. Dia dapat ikan banyak daripada kita. Kita dapat sikit. Pasal apa dapat sikit? Tadi aku sembahyang subuh. Dia tak sembahyang subuh. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu membentangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan dia mengkadarkannya. Wa faddala ba'dukum ba'dan fi rizq. Dilebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain di dalam rezeki. Supaya kita qanaah. Kenapa dia kaya pada aku? Masjid pun tak main. Itu urusan Allah. Supaya kita juga tahu ini adalah dunia. Karena hakikat kehidupan adalah di akhir. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa lad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun. Supaya kita tahu dunia adalah permainan saja. Akhirat yang lebih baik kepada orang yang bertakwa. Pun dia tak suruh kita miskin dalam dunia ni. Aku memilih untuk miskin. Boleh memilih untuk miskin, tapi jangan kerja orang. Tapi dalam keadaan umat hari ini, sudahlah kita tidak memiliki. Tuan-tuan tengok Trump pergi ke negara orang Arab. Macam dengan bos dia boleh cakap. Dia menentukan itu, ini, menentukan itu. Orang Arab hanya boleh tepuk tangan saja. Awak kena beli yang ni, awak kena beli, saya mau ini. Macam dia khalifah bagi dunia ni. Kerana kita tidak memiliki. Dia abang kata dia ada senjata yang paling terbaik. Mungkinlah, betul lah. Sebab itu Allah kata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siaplah menghadapi mereka dengan kekuatan. Wa min ribatil khail, daripada kuda-kuda yang bertambat. Kalau nak makan pun tak ada, macam mana nak siap kekuatan senjata? Maka kita kena jadi negara yang kuat. Kena jadi umat yang kuat. Kena berniaga. Kena menghasilkan. Selagi kita tidak begitu, selagi kita malas, walaupun bukan semua orang malas, selagi kita malas, anak kita malas, jiran kita malas, kita tak boleh. Bila orang kata kita malas, kita marah. Tapi memang malas pun. Tengok macam tuan-tuan. Semua rajin. Semua mengaji bawa kitab. Ada sebahagian orang bukan Islam kadang-kadang bangun. Tak sembahyang subuh. Tapi bangun. Buka kedai. Sapu sampah depan kedai. Tak berniaga. Anak orang Islam. Dah lah tak sembahyang sebahagian tu.
Pukul 9, 10 tak bangun lagi. Kalau duit banyak tak apa juga. Duit pun tak ada. Dan tuan-tuan, tanggungjawab kita semua supaya janganlah agama dijadikan alasan untuk kita miskin. Boleh ni bagi bantuan baguslah bagi. Tapi saya kena kritik lah juga. Macam saya sebut selalu lah. Kena kritik. Kadang rumah Masya Allah. Next flip pun ada. Tapi nak makan tak ada. Lebih teruk lagi, beli rokok boleh, beli beras tak boleh lepas. Rokok mahal daripada beras lagi. Semua yang ada rakyat negeri Perlis ni kan, kita semua orang Islam di mana saja, kita tunaikan the spirit of ni hadis-hadis Nabi ni, Quran dan Sunnah. Islam bukan suruh semua orang jadi pakai baju baru, dia tak. Pakai kemas, bersih, elok, basuh. Nega kedai makan, kotor. Bagi bersih. Ini agama. Orang tengok ni orang Islam. Orang solat. Tuan-tuan tengok muka kawan-kawan tuan-tuan kiri kanan. Rupa orang yang solat. Orang solat. Rupa orang solat. Pada wajah mereka ada cahaya orang solat. Tapi kalau tak solat, kita tengok pun kita tahu. Ini bukan ahli solat. Tengok pada kukunya, tengok pada, kita tahu bukan ahli solat. Agama, syukur atas nikmat agama yang diberi pada kita.